Petang itu, langit di Taiping, Perak, kelihatan suram, tergantung kelabu seakan menahan hujan yang belum mahu turun. Jalan utama di hadapan pasar Taiping mula sesak. Para peniaga sibuk mengemaskan gerai mereka. Pelajar-pelajar sekolah berjalan pulang beriringan. Sebahagiannya singgah di gerai ABC sebelum meneruskan perjalanan. Di antara mereka, seorang gadis sekolah menengah dengan uniform kemeja putih dan kain biru turquoise menuntun basikal tuannya perlahan-lahan di tepi jalan. Namanya Nurul Hidayah, seorang pelajar tingkatan 5 di salah sebuah SMK di daerah itu. Nurul dikenali di kampungnya sebagai anak yang rajin dan sopan. Ayahnya, Rahman, seorang pemandu zengkilang, manakala ibunya membuka sebuah gerai kecil di hadapan rumah mereka. Walaupun hidup sederhana, Nurul sentiasa berusaha menjaga nama baik keluarganya. Dia baru sahaja pulang dari kelas tambahan di rumah gurunya dan merancang untuk terus pulang kerana awan semakin gelap. Namun, di sebuah selekoh berhampiran stesen bas kecil, suasana tiba-tiba berubah. Sebuah sekatan jalan raya didirikan di tepi jalan dengan papan tanda bertulis pemeriksaan kenderaan. 3 orang lelaki berpakaian seragam polis kelihatan sedang bertugas di situ. 2 daripadanya sibuk menahan kenderaan secara rawak, manakala seorang lagi berdiri di tengah jalan, matanya tajam memerhatikan sekeliling. Itu budak perempuan sekolah bawa motosikal K. Salah seorang daripada mereka menuding ke arah Nurul yang sedang menuntun basikal tuannya. Bukan motosikal, bang. Itu basikal tua, jawab rakannya sambil tertawa kecil. Tetapi lelaki yang berdiri di tengah jalan itu, seorang anggota polis bernama Kopral Burhan, langsung tidak ketawa. Dia sebaliknya melangkah ke hadapan, menahan Nurul. Hei, budak! Berhenti. Suaranya yang kasar membuatkan beberapa orang di sekeliling menoleh. Nurul terkejut dan menghentikan langkahnya. Dia memegang erat pemegang basikalnya. Ya, encik. Ada apa? Tanyanya sopan. Burhan memandangnya dari hujung rambut hingga ke hujung kasut, kemudian mendengus. Bawa surat-surat kenderaan. Ini basikal, encik. Tak ada surat, jawab Nurul dengan suara perlahan, sedikit gementar tetapi tetap cuba bersopan. Jangan melawan, bentak Burhan sambil mendekatinya. Beberapa peniaga di sekitar pasar mula memerhatikan. Seorang ibu penjual sayur berbisik kepada rakannya, Kopral Burhan tu lagi, cari pasal. Semalam pun dia marah-marah pemandu teksi yang tak buat salah apa-apa. Nurul cuba untuk tetap tenang. Maaf, encik. Saya cuma nak balik. Ini basikal dari rumah, bukan kenderaan bermotor. Tetapi nampaknya Burhan tidak mahu mendengar. Dia malah merampas beg sekolah Nurul dan mula menyelongkar isinya tanpa izin. Apa ni? Surat palsu. Ya, katanya dengan nada mencurigakan. Nurul secara spontan menahan tangannya. Encik, janganlah buka sesuka hati. Itu buku sekolah saya. Kurang ajar, bentak Burhan sambil menolak bahu Nurul. Beberapa orang awam mula mendekat, tetapi tiada seorang pun yang berani menegur secara langsung. Nama Burhan sudah terkenal di sekitar situ sebagai polis yang suka mencari masalah dan menggunakan seragamnya untuk menakut-nakutkan orang awam. Namun, hari itu ternyata bukan hari yang baik untuk Burhan. Dari seberang jalan, sebuah kereta hitam berhenti perlahan. Dari dalamnya keluar seorang lelaki berjakit kulit hitam dengan wajah yang tegas. Dia tidak kelihatan seperti penduduk biasa. Gerak-gerinya mantap, pandangannya tajam, dan cara bicaranya tenang tetapi berwibawa. Lelaki itu menghampiri kerumunan dan bertanya kepada salah seorang peniaga. Ada apa di sini, puan? Itu, encik. Kopral Burhan tu marah-marah budak sekolah. Kesian, padahal budak tu nampak baik.
Jawab peniaga itu perlahan. Lelaki itu mengangguk lalu berjalan mendekati Burhan dan Nurul. Dia berdiri hanya beberapa meter di belakang mereka. "Encik, tolong jangan kasar," ucap Nurul, masih menahan air mata. "Saya tak buat salah apa-apa." Burhan ketawa sinis. "Kau ingat aku nak dengar cakap budak hingusan macam kau? Aku ni penguat kuasa. Kalau kau melawan, aku boleh bawa kau ke balai." Lelaki berjakit hitam itu akhirnya bersuara. Suaranya dalam tetapi tenang. "Penguat kuasa bukan bererti boleh bertindak sesuka hati terhadap orang awam, apatah lagi remaja bawah umur." Burhan menoleh dengan geram. Kau siapa? Jangan campur tangan urusan polis." Lelaki itu memandangnya lurus. "Saya boleh tunjukkan kad kuasa saya jika perlu. Tapi saya nak lihat dulu surat perintah untuk sekatan jalan raya kamu." "Mana?" Burhan terdiam sejenak, lalu cuba menutupinya dengan ketawa. "Surat apa?" "Ini operasi rutin biasa." Namun, nada lelaki itu berubah menjadi dingin. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kad kuasa berwarna hijau tua dengan logo yang serta-merta membuatkan dua lagi anggota polis di belakangnya menelan air liur. "Nama saya Danis Haikal. Inspektor dari Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, Bukit Aman," katanya perlahan tetapi tegas. "Dan saya sudah terima laporan tentang sekatan jalan raya haram di sekitar Taiping." Nampaknya laporan itu benar. Wajah Burhan terus pucat. Dia cuba menahan riak wajahnya, tetapi tangannya mula menggeletar. Dua rakannya berundur perlahan-lahan, tidak berani bersuara. Sementara itu, Nurul hanya mampu berdiri kaku. Dia tidak menyangka lelaki yang tiba-tiba muncul itu rupa-rupanya seorang pegawai polis juga, malah dari JIPS. "Jadi, ini yang kamu panggil operasi rasmi?" sambung Danis. "Tanpa surat perintah, tanpa saksi dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, dan kamu menahan seorang pelajar sekolah yang tidak pun membawa motosikal." Burhan cuba membelah diri. "Maaf, Tuan Inspektor. Saya cuma..." "Diam." Suara Danis menjadi tajam. "Kamu baru sahaja menolak dan membuka beg seorang gadis tanpa izin. Itu adalah satu bentuk gangguan dan penyalahgunaan kuasa. Kamu fikir orang awam tiada hak?" Orang ramai di sekeliling mula berbisik-bisik. Malah, beberapa orang sudah pun merakam kejadian itu dengan telefon bimbit mereka. Nurul masih diam menunduk. Tetapi Danis menoleh kepadanya dan berkata dengan lembut, "Adik tak apa-apa?" "Tak, Tuan." "Cuma terkejut," jawab Nurul perlahan. "Baiklah, kamu boleh pulang dulu. Nanti kalau ada sesiapa ganggu lagi, kamu terus laporkan kepada saya. Ini nombor saya." Dia menulis nombor telefonnya di secebis kertas dan menyerahkannya kepada Nurul. Burhan memandang dengan wajah tegang. "Tuan, saya minta maaf. Tadi saya cuma salah faham." Tetapi Danis tidak menjawab. Dia hanya merenung Burhan lama, kemudian berkata, "Kamu ikut saya sekarang. Kita lihat berapa banyak salah faham yang kamu dah buat selama ini." Suasana pasar yang tadinya riuh perlahan-lahan menjadi sunyi. Semua mata tertumpu pada dua susuk tubuh itu. Seorang polis angkuh yang tiba-tiba hilang wibawanya dan seorang pegawai tinggi yang datang tanpa suara tetapi menegakkan keadilan di hadapan mata orang ramai. Dan di tengah-tengah semua itu, Nurul berdiri dengan perasaan bercampur baur. Dia tidak tahu siapa sebenarnya lelaki itu, tetapi satu perkara yang pasti, hari itu seseorang telah membelanya ketika semua orang hanya berani melihat. Dia tidak tahu bahawa kejadian itu hanyalah permulaan kepada satu siri peristiwa yang akan mengubah pandangannya terhadap dunia kepolisan dan juga tentang ayahnya sendiri.
Malam itu, hujan turun tanpa henti. Bunyi rintiknya yang menghentam atap zinc rumah Nurul bercampur dengan bunyi guru dari kejauhan. Nurul masih belum dapat tidur. Di dalam bilik kecilnya yang diterangi lampu meja yang malap, dia merenung keluar jendela, cuba menenangkan fikirannya yang kacau. Sejak Inspektor Danis datang petang tadi dan bercakap tentang bahaya yang mungkin mengintainya, Nurul tidak dapat berhenti berasa seperti diperhatikan. Kata-kata Superintenden Zainal pasti sudah tahu terus bergema di kepalanya. Dia memeluk bantalnya, berharap semuanya hanyalah mimpi ngeri, tetapi hidup jarang sekali memberi ruang untuk orang baik berehat. Di luar sana, di bawah hujan lebat, sebuah motosikal berhenti tidak jauh dari lorong rumahnya. 2 orang lelaki berpakaian hitam duduk di atasnya. Salah seorang daripadanya menyalakan rokok. Asapnya bersatu dengan kabus malam. Ini rumahnya, bro. Budak perempuan sekolah yang buat kecoh tu, ucap lelaki berjakit hitam itu perlahan. Arahan dari atas, tanya yang seorang lagi. Katanya cuma nak bagi amaran. Jangan sampai cerita ni jadi makin besar. Mereka berdua saling berpandangan lalu menunggu, membiarkan masa berlalu sambil memerhatikan rumah kecil di hujung lorong itu. Pagi keesokannya, Nurul berangkat ke sekolah seperti biasa. Tetapi kali ini, ayahnya berkeras untuk menghantarnya dengan motosikal lama mereka. Ayah tak nak ambil risiko, katanya tegas. Sepanjang perjalanan, Rahman diam. Hanya sesekali dia mengeling cermin sisi. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Sebuah motosikal hitam di belakang mereka seolah-olah sengaja menjaga jarak tetapi terus mengekori. Selepas menurunkan Nurul di hadapan pagar sekolah, Rahman berpatah balik dan memecut motosikalnya ke arah pasar. Tetapi matanya tetap waspada, cuba memastikan bayangan tadi benar-benar telah pergi. Malangnya, motosikal hitam itu membelok ke lorong lain dan hilang begitu sahaja. Sementara itu, di sekolah, suasana semakin riuh. Beberapa orang wartawan tempatan sudah menunggu di hadapan pagar. Rupa-rupanya, video Nurul dan Borhan kini telah diangkat oleh media nasional. Adik Nurul, betul ke adik yang ada dalam video tu? Tanya salah seorang wartawan sambil menghulurkan mikrofon. Nurul berundur selangkah, gementar. Saya tak nak cakap pasal tu, Encik. Guru bertugas bergegas datang melindunginya dan membawa Nurul masuk. Di bilik guru, pengetua, Encik Surya, sudah menunggu dengan riak wajah yang serius. Nurul, kamu sudah jadi perhatian umum sekarang. Pihak kami sudah dapat panggilan dari pejabat pendidikan daerah, malah dari pihak polis sendiri, katanya berhati-hati. Nurul menunduk. Maaf, Cikgu. Saya tak berniat nak timbulkan masalah. Encik Surya menggeling. Kamu tak salah, Nurul. Tapi mulai sekarang, kamu kena lebih berhati-hati. Dunia di luar sana boleh jadi lebih kejam dari yang kamu sangka. Sementara itu, di ibu pejabat JIPS, Danis duduk merenung fail yang baru diterimanya. Di dalamnya terdapat gambar 2 orang lelaki berpakaian biasa, hasil rakaman kamera lita tertutup di sekitar rumah Nurul. Ini 2 orang yang melepak di lorong rumah dia semalam, lapor salah seorang anggotanya. Kami syak mereka orang suruhan Superintenden Zainal. Danis mengetuk meja perlahan. Kalau betul, maknanya Zainal sudah mula panik. Dia nak tekan saksi sebelum aku buka bukti-bukti lain. Dia berdiri. Siapkan pasukan pengawasan. Aku nak turun sendiri ke lokasi petang ni. Petang itu, Rahman sedang membaiki zen kilangnya di hadapan rumah apabila Danis datang lagi. Encik Rahman, boleh saya bercakap sekejap? Rahman mengangguk. Masuklah, Tuan Inspektor. Nurul masih di sekolah,
Nanti pukul 4 baru pulang. Saya datang bukan hanya untuk Nurul, kata Danis perlahan. Saya nak minta tolong Encik Rahman. Rahman memandangnya dengan serius. Apa yang boleh saya bantu? Danis membuka sebuah fail coklat yang berisi gambar dan dokumen. Ini data lama. Masa Encik Rahman masih dalam pasukan trafik. Ada satu laporan yang dulu ditutup tiba-tiba padahal isinya agak berat. Semua tanda tangan mengarah kepada satu orang. Superintenden Zainal. Rahman merenung fail itu lama. Saya ingat dokumen tu. Tapi masa tu saya tak sempat buat salinan. Semuanya dirampas sebelum saya sempat membela diri. Danis mengangguk. Kalau kita boleh buktikan dokumen ini asli dan menunjukkan Zainal terlibat, bukan sahaja nama Encik Rahman boleh dibersihkan, tapi sistem yang korup di sini juga boleh kita bongkar. Rahman memandang lantai, lalu berkata lirih, Tuan Inspektor, Tuan tahu apa akibatnya? Zainal ada ramai orang di belakangnya. Orang-orang yang sanggup buat kerja kotor demi duit. Danis memandangnya dengan mantap. Saya tahu. Tapi saya tak boleh tutup mata lagi. Kalau kita diam, orang seperti Nurul akan terus jadi mangsa. Rahman terdiam lama. Akhirnya, dia mengangguk perlahan. Baiklah, saya akan bantu. Petang mula berganti senja. Langit berwarna jingga keunguan. Tetapi suasana hati Nurul gelap. Semasa dalam perjalanan pulang, dia merasakan ada sesuatu yang aneh di jalan kecil menuju rumahnya. Biasanya lorong itu riuh dengan kanak-kanak bermain bola, tetapi kali ini sepi. Udara terasa berat. Tiba-tiba, dari hujung jalan muncul dua orang lelaki berjakit hitam. Wajah mereka sama seperti dalam gambar CCTV yang sedang dipegang oleh Danis ketika itu. Salah seorang daripada mereka menyeberang jalan, memandang Nurul dari jauh. Ini budak yang buat kecoh tu, kan? Nurul melangkah ke belakang. Saya nak lalu saja, bang. Kejap, Dick. Abang nak borak sekejap. Nurul berpusing hendak lari, tetapi tangan salah seorang daripada mereka lebih pantas menarik begnya. Jangan macam-macam. Ya. Kami cuma disuruh sampaikan pesanan. Namun, sebelum mereka sempat berkata lebih lanjut, bunyi enjin motosikal berkuasa tinggi kedengaran mendekat dengan pantas. Danis datang bersama dua lagi anggota JIPS. Mereka terus memberhentikan motosikal betul-betul di hadapan lorong. Berhenti, jerit Danis dengan kuat. Kedua-dua lelaki itu panik, cuba melarikan diri ke arah belakang lorong. Tetapi anggota Danis sudah pun mengepung dari arah lain. Dalam beberapa saat, mereka berjaya ditangkap. Nurul terdiam, wajahnya pucat. Danis mendekatinya dan menenangkannya. Kamu tak apa-apa? Nurul menggiling, matanya mula berkaca. Mereka nak apa-apakan saya, Tuan. Saya tahu. Tapi kamu selamat sekarang. Danis menoleh ke bawah, melihat salah seorang lelaki itu telah menjatuhkan telefon bimbitnya. Dia mengambilnya dan membuka galeri. Di situ ada mesej daripada seseorang bernama Zainal. Pastikan budak tu tak berani buka mulut lagi. Kalau perlu, ajar dia sikit. Danis menggenggam penumbuknya. Sah, memang dia dalangnya. Malam itu di pejabat JIPS, sesi soal siasat berjalan dengan pantas. Kedua-dua lelaki itu akhirnya mengaku. Mereka memang diupah oleh Superintenden Zainal untuk menakut-nakutkan Nurul agar berhenti bercakap kepada media. Danis mendengar dengan wajah yang dingin. Kalian sedar perbuatan kalian ni boleh didakwa di bawah kanun keseksaan? Salah seorang daripadanya menggeletar.
Kami cuma ikut arahan, Tuan. Sumpah. Kami diberi 2,000 arim untuk perhatikan rumah budak tu. 2,000 ringgit untuk mengancam seorang pelajar sekolah? Danis memandangnya tajam. Kalian fikir maruah seseorang semurah itu? Kedua-duanya terdiam, tidak berani mengangkat muka. Selepas soal siasat selesai, Danis duduk di biliknya seorang diri. Dia memandang papan putih di hadapannya yang penuh dengan nota dan gambar. Di tengah-tengahnya, nama Superintenden Zainal dibulatkan dengan pen merah. Dia tahu langkah seterusnya akan lebih berbahaya. Tetapi kali ini, ia bukan lagi sekadar soal undang-undang, tetapi soal menebus keadilan yang pernah gagal dipertahankannya untuk rakan lamanya, Rahman. Di rumah, Rahman memerhatikan anak perempuannya yang akhirnya dapat tidur selepas kejadian petang tadi. Wajahnya tenang di sebalik selimut, tetapi Rahman tahu hati anaknya pasti masih ketakutan. Dia berjalan ke dapur, memandang sekeping gambar lama di dinding. Gambar dirinya memakai seragam polis, berdiri di sebelah Danis dan beberapa orang rakan sepasukan yang lain. Dulu aku kalah, Danis, gumamnya perlahan. Tapi kali ini, aku takkan berundur. Dia memandang ke langit di luar jendela di mana hujan sudah berhenti, meninggalkan bintang-bintang kecil yang muncul malu-malu. Namun, jauh di satu sudut bandar, di dalam ruang gelap sebuah pejabat, Superintenden Zainal sedang merenung skrin telefonnya dengan wajah yang marah. Berani budak-budak tu buka mulut. Danis dengan Rahman ingat mereka boleh menang. Dia menghempas telefonnya ke meja. Salah seorang orang bawahannya cuba menenangkan. Sabar, Tuan. Kita masih ada orang kita dalam JIPS juga. Kalau Danis bergerak terlalu jauh, kita boleh uruskan. Zainal memandangnya tajam. Tidak. Kali ini aku sendiri yang akan turun. Dia berdiri, mengambil sepucuk pistol dari laci dan merenung keluar jendela. Kalau Danis nak berperang, aku akan layan. Di sisi lain bandar, Danis menerima panggilan telefon daripada Rahman. Tuan Inspektor, suara Rahman kedengaran berat. Sebelum saya tidur, saya nak cakap satu perkara. Apa dia, Encik Rahman? Kalau apa-apa jadi pada saya atau keluarga saya, jangan berhenti. Danis terdiam beberapa saat. Saya janji, Encik Rahman. Sampai semuanya selesai. Suasana hening. Kemudian, talian telefon terputus. Di luar jendela pejabat JIPS, lampu-lampu bandar Taiping berkelip-kelip di tengah malam yang sunyi. Angin bertiup perlahan, membawa bau tanah yang baru kering. Tetapi bagi mereka bertiga Danis, Rahman dan Nurul, malam itu bukanlah penamat. Sebaliknya adalah permulaan kepada sebuah pertarungan yang panjang. Pertarungan melawan ketakutan, kebobrokan, dan masa lalu yang akhirnya menuntut keadilan. Pagi itu, udara di Taiping terasa lebih berat daripada biasa. Awan tergantung rendah di langit, seakan-akan tahu bahawa hari itu akan menjadi hari yang menentukan bagi ramai orang. Di halaman kecil rumahnya, Rahman duduk merenung motosikal tuannya. Dia baru sahaja selesai membaiki rantai yang sering tercabut, tetapi fikirannya melayang jauh. Di atas meja kecil berdekatan pintu, ada sepucuk sampul surat berisi beberapa dokumen yang diberikan oleh Inspektor Danis malam sebelumnya. Bukti penting yang boleh membuka seluruh jaringan rasuah Superintenden Zainal. Rahman tahu, selepas langkah ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Tetapi dia juga tahu, jika dia berdiam diri, dia akan membiarkan lebih ramai orang menderita sepertinya dahulu. Sementara itu di Bukit Aman, Danis sedang bersiap untuk membawa laporan lengkap ke bahagian siasatan pusat. Dia sudah mempunyai pengakuan 2 orang suruhan Zainal, bukti pemindahan wang, dan laporan sekatan jalan raya haram selama berbulan-bulan.
Semuanya siap untuk dihantar bagi membuka kes rasmi. Namun firasatnya tidak sedap. Malam sebelumnya, seseorang telah mengintip rumahnya dari kejauhan. Dia tahu permainan kotor ini tidak akan berhenti begitu sahaja. Dia memeriksa pistol di dalam laci keretanya sebelum berangkat. Hari ini ia selesai, atau semuanya hancur, gumamnya perlahan. Di sekolah, Nurul cuba menjalani hari seperti biasa. Tetapi rakan-rakannya masih sering membicarakan video tular itu. Hebatlah kau, Nurul. Boleh buat polis sombong tu kena tindakan, kata Rina dengan nada separuh bergurau. Nurul hanya tersenyum kaku. Aku tak nak pun jadi tular. Aku cuma nak semuanya selesai. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 10 pagi, seorang guru datang tergesa-gesa ke kelas dan berbisik kepada Nurul. Nurul, ayah kamu nak jumpa di depan sekolah. Nurul kebingungan. Ayah? Tapi pagi tadi dia ada di rumah. Guru itu hanya memandangnya dengan serius. Cepatlah jumpa. Katanya ada hal penting. Nurul berjalan keluar kelas dengan langkah pantas. Tetapi sebaik sahaja tiba di pagar sekolah, dia tidak melihat ayahnya. Hanya ada sebuah kereta hitam tanpa plat nombor rasmi berhenti di tepi jalan. Tingkap kereta itu turun perlahan. Seorang lelaki berwajah dingin memandangnya dari dalam. Masuk, Cik Nurul. Kami disuruh jemput. Nurul berundur selangkah. Korang siapa? Orang dari pejabat ayah saya? Betul, jawab lelaki itu dengan senyuman sinis. Namun, sesuatu dalam nada suaranya membuatkan Nurul sedar. Itu bohong. Dia berpaling hendak lari ke dalam sekolah, tetapi pintu belakang kereta terbuka dan seseorang menariknya masuk dengan pantas. Jerita Nurul ditelan oleh bunyi enjin kereta yang terus meluncur laju meninggalkan perkarangan sekolah. Pada masa yang sama, Rahman yang sedang bersiap untuk ke pejabat JIPS menerima panggilan telefon daripada nombor yang tidak dikenali. Encik Rahman, anak kamu ada pada kami. Suara garau kedengaran di hujung talian. Kalau kamu masih sayangkan dia, bawa semua dokumen tu ke gudang lama dekat landasan keretapi Taiping. Datang seorang diri. 1 jam dari sekarang. Panggilan terputus. Rahman berdiri kaku, wajahnya pucat. Tangannya yang menggeletar hampir menjatuhkan telefon bimbitnya. Beberapa saat kemudian, dia memandang ke arah meja. Sampul surat coklat itu masih di situ. Dia tahu itu adalah perangkap, tetapi dia tidak mungkin membiarkan Nurul sendirian. Dengan langkah berat, dia mengambil sampul surat itu dan keluar dari rumah. Di tengah perjalanan, Danis menerima mesej ringkas dari nombor Rahman. Mereka culik Nurul. Aku ke gudang dekat landasan keretapi. Jangan ikut. Ini urusan aku. Danis membaca mesej itu berulang kali. Wajahnya menegang. Dia tahu Rahman tidak akan berdiam diri, tetapi dia juga tahu itu bermakna Rahman sedang berjalan menuju ke perangkap maut. Tanpa berfikir panjang, Danis terus menghubungi pasukan bantuan. Hantar 1 pasukan ke gudang lama di landasan keretapi Taiping. Cepat, ada kes penculikan. Hujan mula turun lagi ketika Rahman tiba di tempat yang disebutkan. Gudang lama itu berdiri di tepi landasan, sunyi dan berdebu. Atapnya bocor di beberapa tempat, membuatkan air menitis ke lantai simen. Di dalam, 3 orang lelaki bersenjata berdiri mengelilingi Nurul yang diikat pada sebuah kerusi. Wajahnya pucat, tetapi matanya tetap menunjukkan keberanian. Lepaskan anak aku, jerit Rahman sebaik sahaja masuk. Salah seorang lelaki itu mendekatinya. Sampul surat tu mana? Rahman mengangkat sampul surat coklat itu. Ini.
Tapi lepaskan anak aku dulu. Letak atas lantai, lepas tu undur 3 langkah. Rahman menurut. Tetapi tiba-tiba, dari sebalik bayang-bayang, muncul Superintenden Zainal sendiri. Dengan senyuman dingin, dia berjalan mendekat sambil menepuk-nepuk pistol di pinggangnya. Lama tak jumpa, Rahman. Masih idealis macam dulu, ya? Rahman memandangnya dengan penuh kemarahan. Kau yang hancurkan hidup aku. Dan sekarang kau nak sakitkan anak aku pula. Zainal ketawa kecil. Kau ingat dunia ni tempat untuk orang jujur menang? Dulu kau aku jatuhkan sebab kau terlalu bersih. Sekarang, aku cuma nak pastikan kau tak buat masalah lagi. Nurul menangis. Ayah, tolong jangan sakitkan ayah saya. Rahman memandang anaknya dengan mata berkaca. Tenang, nak. Tak ada siapa akan sakitkan kita. Tetapi sebelum Zainal sempat berkata apa-apa lagi, bunyi derap langkah kaki kedengaran dari luar. Pintu gudang tiba-tiba terbuka luas. Danis masuk dengan pistol diacu ke hadapan. Letakkan senjata. Polis. Zainal terkejut, tetapi dengan pantas dia menarik Nurul ke hadapan sebagai perisai. Jangan jadi hero, Danis. Kalau kau tembak, budak ni yang kena. Danis menahan nafas. Situasi menjadi tegang. Satu gerakan yang salah, semuanya boleh berakhir dengan tragedi. Lepaskan dia, Zainal, ucap Danis tegas. Kau dah terlalu jauh langgar undang-undang. Bukti dan pengakuan semua dah ada pada aku. Zainal ketawa. Bukti boleh hilang, Danis. Tapi nyawa sekali hilang, tak boleh kembali. Dia mengacukan pistol ke kepala Nurul. Rahman menjerit, jangan. Dan tanpa berfikir, dia meluru ke hadapan. Satu das tembakan meletus di udara. Bunyi yang kuat bergema di seluruh gudang. Untuk beberapa saat, semuanya senyap. Nurul menjerit. Ayah. Rahman rebah ke lantai. Darah mengalir dari bahunya. Danis segera melepaskan tembakan ke arah kaki Zainal. Pelurunya tepat mengenai sasaran. Zainal jatuh tersungkur, pistolnya terpelanting jauh. Pasukan JIPS masuk beberapa saat kemudian dan melumpuhkan sisa orang-orang Zainal. Danis berlari menghampiri Rahman yang masih cuba menahan kesakitan di bahunya. Encik Rahman, bertahan. Rahman tersenyum lemah. Saya tak apa-apa. Cuma sipi-sipi dekat bahu. Nurul memeluk ayahnya erat, menangis di dadanya. Nurul takut sangat, ayah. Rahman mengusap kepala anaknya dengan tangan yang berlumuran darah. Kamu hebat, nak. Jangan takut pada orang jahat. Dunia ni masih ada orang baik. Danis memandang kedua-duanya dengan mata berkaca. Kamu selamat, Rahman. Semuanya sudah selesai. Zainal dah ditangkap. Beberapa minggu kemudian, berita besar menghiasi skrin televisyen dan akhbar nasional. Superintenden Polis ditahan atas dakwaan rasuah dan sekatan jalan raya haram. JIPS Bukit Aman berjaya bongkar jaringan pungli di Perak. Nama Rahman disebut sebagai saksi kunci. Manakala Nurul menjadi simbol keberanian masyarakat sidil yang melawan ketidakadilan. Di sekolah, dia kini dikenali bukan sebagai gadis tular, tetapi sebagai gadis yang membuatkan undang-undang kembali ditegakkan. Suatu petang, Danis datang ke rumah mereka. Rahman sudah pulih, hanya parut kecil yang tinggal di bahunya. Mereka duduk di beranda sambil minum teh. Macam mana rasanya, Encik Rahman? Tanya Danis. Rahman tersenyum. Lega.
Akhirnya saya boleh tidur tanpa rasa bersalah. Nurul memandang kedua-dua lelaki itu silih berganti. Kalau tak ada Tuan Inspektor dan ayah, tak tahulah apa nasib saya. Danis tersenyum. Sebenarnya, kamulah yang patut berbangga, Nurul. Kalau bukan kerana keberanian kamu melawan masa tu, semua ni takkan terbongkar. Rahman memandang anaknya dengan penuh bangga. Nampak tak, Nak? Kadang-kadang, satu tindakan kecil boleh mengubah banyak perkara. Kamu dah buktikan. Suasana hening seketika. Angin petang bertiup lembut, membawa bau bunga melu dari halaman depan. Danis berdiri, bersiap untuk pulang. Baiklah, saya kena balik ke pejabat. Masih ada laporan akhir yang perlu disiapkan. Rahman turut berdiri dan berjabat tangan dengannya erat. Terima kasih, Tuan Inspektor. Bukan sahaja sebab selamatkan anak saya, tapi sebab kembalikan semula makna seragam tu. Danis tersenyum tipis. Seragam tu tak jahat, Rahman. Cuma orang yang memakainya kadang-kadang lupa akan maknanya. Mereka saling mengangguk. Danis kemudian melangkah ke keretanya. Sementara Nurul berdiri di beranda, melambaikan tangan dengan mata yang bersinar. Malam itu, ketika langit kembali cerah dan bulan bersinar penuh, Nurul menulis sesuatu di dalam diarinya. Dulu aku takut pada polis kerana seragam mereka membuatkan aku rasa kecil. Tapi kini aku tahu, bukan seragam itu masalahnya. Yang penting ialah siapa yang memakainya dan untuk siapa dia berdiri. Dia menutup buku itu, memandang langit dan tersenyum. Hujan sudah berhenti. Dunia belum sepenuhnya adil, tetapi sekurang-kurangnya, malam itu keadilan sempat menang.